Hadirin mukminin sekalian, apa maksud hijrah? Hijrah ni kalau dari segi istilahnya dia boleh pi dua. Hak praktikal fiqh Satu, berpindah daripada daerah ketakutan kepada daerah keamanan. Kita duduk dalam satu keadaan takut. Pemerintah dua, satu pemerintah kafir yang menindas Islam, satu kafir yang tak tindas Islam. Kita duduk dalam satu wilayah yang dia tindas Islam, nak semayang tak boleh, nak menyiarkan, nak membangkitkan syiar Islam tak boleh, nak tutup aurat tak boleh, nak apa tak boleh. Kufur, kafir, pemerintah kafir. Kita disuruh berhijrah. Kalau tak ada negara Islam yang diperintah oleh orang Islam yang memberikan kedamaian, kita berhijrah juga ke daerah kafir yang lain yang tak menindas Islam. Itu pun hijrah juga. Itu pun dikira pahala pasal kita berhijrah kerana nak selamatkan agama. Sebab itu tak boleh pasal satu orang sengaja pergi duduk di tempat yang dia ditindas. Saya buat contoh yang lain. Kita banyak tempat kerja ada, gaji lebih kurang, lebih sikit lah. Kita saja pergi cari tempat kerja yang dia tak bagi kita semayang, dia tak bagi Jumaat, dia tak bagi, gagah kita pergi kerja situ juga, tak ada satu pasal. Sedangkan banyak lagi peluang pekerjaan ada di tempat lain. Siapa yang duduk dalam keadaan itu dia berdosa kerana dia sengaja memfitnah agamanya. Sedangkan dia ada peluang pilihan. Walaupun dua lain syarikat tu syarikat kafir, tetapi satu yang membenarkan agama, satu tak membenarkan agama, tak sama. Yang kedua, hijrah ialah berhijrah daripada negara kufur kepada negara Islam. Yakni negara Islam ialah negara yang diperintah oleh orang Islam dan syiar Islam dapat ditegakkan di dalamnya. Negara Islam.